Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua panel kita. Hari ni kita akan bincangkan tentang industri e-sport yang semakin berkembang pesat dalam dunia digital kita. Okay, kalau dulu game dianggap sebagai sebuah hiburan je, kan dulu. Tapi sekarang e-sport ni dah jadi industri besar. Bersama saya panel kita di sebelah kanan saya ada penganalisis industri e-sport kita. Assalamualaikum Tuan Fauzi, Tuan Adib. Dan juga ada penganalisis ekonomi digital kita, Tuan Jimmy dan juga Tuan Ilman. Assalamualaikum, selamat datang kepada semua. Soalan saya terus kepada Tuan Fauzi. Macam mana anda lihat perkembangan semasa mengenai e-sport sejak beberapa tahun ke belakang? Baik, perkembangan e-sport semakin berkembang pesat ya. Dulu pertandingan game hanya dilakukan secara kecil-kecilan, tetapi sekarang ni kejohanan e-sport menawarkan hadiah yang besar dan dituntun oleh jutaan peminat-peminat di seluruh dunia melalui platform YouTube, TikTok, iSport Arena pun sekarang sudah ada dan berbagai lah. Adakah masyarakat Malaysia kita menerima e-sport ni, Tuan Adib? Ya, saya rasa semakin ramai masyarakat di luar sana melihat e-sport ni adalah sebagai satu kerjaya yang profesional. Malah ada universiti yang menawarkan program dan beasiswa berkaitan e-sport serta permainan teknologi. Terkait penganalisis ekonomi, adakah dia memberi sumbangan? Apakah sumbangan utama e-sport ni terhadap dunia digital? Baik, so e-sport ni sebenarnya bukan sahaja memberi manfaat kepada pemain e-sports semata ataupun pemain profesional, tetapi juga membuka peluang kepada editor video, editor grafik, jurukamera, pengulas perlawanan dan pakar pemasaran digital. Selain itu, pendapat industri ini turut dijana melalui penajaan, pengiklanan, jualan tiket dan hak siaran. Ada tambahan pembangunan bakat? Saya senada dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Jimmy. Jadi tambahan lagi, e-sport juga membantu golongan muda membina kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan dan juga penyelesaian masalah. Jadi kemahiran ini sangat berguna dalam kerjaya pada masa kini. Ramai orang fikir permainan e-sport, e-sukan ni hanya untuk golongan profesional atlet e-sport saja. Betul ke? Saya rasa tidak. Sebab industri ini menawarkan pelbagai pekerjaan untuk pengurus pasukan, jurulatih, pengasas prestasi, pencipta kandungan dan pengurus media sosial. Malah perkembangan AI juga mewujudkan keperluan kepada pakar data dalam industri ini. Namun ada juga cabaran dia yang perlu diberi perhatian, seperti tagihan permainan dan kesihatan pemain. Jika tidak dikawal dengan baik, ia boleh menjejaskan pelajaran, hubungan sosial dan kesejahteraan. Perlu diurus, kena ada etika dia macam tu kan? Ya, Macam mana Tuan Jimmy tengok perkembangan? So dalam industri e-sport ni sebenarnya dia memerlukan peraturan yang jelas supaya dia dapat memastikan pertandingan itu berjalan secara adil, supaya selain itu isu seperti penggunaan cheat ataupun penipuan kontrak pemain dan kebajikan itu perlu diberi perhatian. Tambahan lagi, streamer dan pencipta kandungan juga perlu bertanggungjawab terhadap kandungan yang mereka hasilkan. Jadi seperti di dalam live, di dalam TikTok, di dalam YouTube, jadi mereka ni perlu menjaga percakapan, apa yang disampaikan itu sesuai dan penyebaran maklumat palsu tu tidak diberikanlah. Mungkin secara umumnya saya buka untuk semua sekali melihat apakah yang boleh kita lakukan ataupun secara umumnya dia boleh memperkukuhkan industri e-sport kita di Malaysia. Tuan. Bagi saya, bakat ni perlu diperkasakan lah, sama ada di peringkat rendah atau sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah, kerana potensinya adalah amat tinggi. Okay. Selain itu, kerjasama antara institusi pendidikan, syarikat teknologi dan sektor swasta juga perlu diperluaskan. Lagi satu perkara, kita juga perlu memberi perhatian kepada pembangunan permainan dan teknologi tempatan. Akhir sekali, jangan lupa kerajaan juga
boleh menyediakan lebih banyak grant dan insentif bagi membantu pertumbuhan e-sport yang mana seperti cendawan tumbuh lah. Kesimpulannya, e-sport ni saya boleh simpulkan dia bukan lagi menjadi sebuah hobi biasa masyarakat Malaysia kita hari ini, dan dilihat sebagai satu industri besar lah kan. Dia bagi sumbangan besar terhadap ekonomi digital kita pada hari ini dan sebagainya. Terima kasih kepada panel-panel kita hari ini. InsyaAllah kepada semua pendengar, kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam podcast Digital Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.